Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gufran bin Muhammad Lokman. Nama saya Naila Syadia binti Ahmad Syauqi. Kami dari kelas 5 tahun Imam Asy-Syafi'i. Tadika Tasnim Mahiran. Tajuk pantun kami ada menuntut ilmu. Assalamualaikum teman semua. Mari dengarkan pantun berdua. Nasihat diberi penuh bermakna, jadi panduan sepanjang masa. Dipersilakan Gufran pergi ke taman memetik bunga. Bunga disimpan di dalam pasu. Menuntut ilmu janganlah leka. Ilmu itu sangatlah perlu. Dipersilakan Naila bermain bola waktu pagi. Hati seronok bersama kawan. Rajin membaca setiap hari. Ilmu berguna sepanjang masa. Dipersilakan Gufran. Burung nuri terbang ke sana hingga sebentar di dahan jati. Menuntut ilmu janganlah leka. Ilmu itu sangat bersama rakan. Hidup pasti aman sekali. Dipersilakan Naila. Anak itik pernah hulu, hanya jernih sungguh berseri. Menuntut ilmu janganlah jemu, pasti berjaya kemudian hari. Dipersilakan Gufran. Mentari pagi cahaya bersinar, burung berkicau riang gembira. Menuntut ilmu janganlah gentar. Hidup pasti hidup ceria selalu bergema. Dipersilakan Naila. Mari kupu-kupu warna-warni hingga sebentar hujung dahan. Ilmu dicari sepanjang hari, bawa bahagia di masa depan. Mari kawan kita berjalan.